Baja Telur by T. Shalpak. Ahli kumpulan Dani Maliana binti Muhammad Nasir, Nur Amira Danisha binti Muhammad Zakir, Auni Sofanya binti Harun, dan guru pembimbing Puan Nuridayu. Apa itu baja telur? Baja telur ialah baja organik yang dibuat daripada kulit telur. Ia sangat popular untuk tanaman rumah kerana murah, mudah dibuat dan mesra alam. Objektif kajian 1. Mengenal pasti kandungan nutrien dalam baja. 2. Mengkaji keberkesanan baja telur terhadap pertumbuhan tanaman. 3. Menilai penggunaan baja telur sebagai baja organik. Cara pembuatan baja telur. 1. Kumpulkan kulit telur yang telah digunakan. 2. Basuh dan keringkan kulit telur. 3. Tumbuk atau kisar sampai halus. 4. Taburkan terus pada tanah atau campurkan dalam tanah. In between your teeth, 그냥 포개 어차피 eat it up, eat it up, eat it up, eat it, eat it, eat it up, eat it up, eat it up, eat it up, eat it up. Kelebihan baja telur, semula jadi tiada bahan kimia, menjimatkan kos, sesuai untuk kebanyakan tanaman seperti sayur dan bunga. Cara penggunaan baja telur, tabur serbuk di sekeliling pokok, campur dalam tanah sebelum menanam, boleh juga rendam kulit telur dalam air beberapa hari, kemudian guna air itu untuk siram pokok. Itu sahaja dari kami, terima kasih kerana menonton video ini.